Marah pelajar mengikut huruf abjad. Let's go. Kenapa? Marah budak ikut abjad. Huruf A. Huruf A. Awak ni. B. Boleh tak duduk diam? Huruf C. Cuba fikir betul-betul. Huruf D. Duduk sekarang. E. Awak ni kan. Okey, huruf F. Fah. Okey, huruf G. Gunalah otak sikit. Benda lah korang ni. Huruf H. Hampir betul lah kau ni. Huruf I. Ingat jangan buat lagi lepas ini. Okey, huruf J. Jangan nak main-main Siap awak. Huruf K. Kalau nak duduk sekolah ni lagi, belajar rajin-rajin. Huruf L. Lambatnya awak. Huruf M. Macam bagus je. Yelah. N. Nak, anak, dengarlah pesan cikgu ni. Janganlah tak dengar. Huruf O. Bila nak hantar homework? Huruf P. Pantang betul aku lah. Huruf Q. Quiet please. Asyik. Huruf R. Ramai-ramai tu nak pergi mana? Huruf S. Saya dah tak tahu nak cakap apa lagi dengan awak ni. T. Tension betul lah awak ni. Huruf U. Untung awak ada nota. Huruf V, Ustaz. Huruf V. Velocity je tak habis-habis. Bila nak belajar? Huruf W. Wah, kemain korang ya? Huruf X. Isteri hati awak tu dulu sebelum awak nak bercakap. Y. Ya Allah, ta'arif pun tak hafal lagi. In the case of government 2002 versus Uganda, Z. Zaman dah berubah. Korang bila nak berubah? Okay.